Tengok ni kawan, saya dah alihkan baby tembikai merah saya tu. Okey, disebabkan hari ni sepanjang pagi ni hujan sampai sekarang pukul 3 petang, 3.30 pun masih hujan kawan. Sekejap berhenti, sekejap hujan, bersambung-sambung hujan. So tanah lembab dan cuaca pun suram je. So saya alihkan baby tembikai saya ni. Harap-harap dia serasi, dia tak layu. Sekarang ni nampak dah okey. Ni dah 3 jam lebih saya alih tanam. So dia nampak okey je tu kawan. So so saya biarkan dia satu pokok saja, satu polybag. Ni pun sama kawan. Jadi dah ada dua. Jadi ada dua baby tembikai saya alihkan ke polybag. Subhanallah. Berjiran kawan. Tembikai. Satu anak tembikai, satu polybag. Alhamdulillah.